Assalamualaikum kawan-kawan semua. Hari ini, jom kita belajar sesuatu yang best sangat. Diinspirasikan oleh siapa lagi kalau bukan kembar kesayangan kita, Upin dan Ipin. Kita nak belajar cara jadi bersih. Betul. Mesti suka main kan? Main lari-lari, main guli, main bola. Seronok sangat. Bila dah syok main tu, tiba-tiba tengok baju dah kotor, seluar penuh lumpur, macam Upin dan Ipin selalu tu. Tapi, tak apa, biasalah tu. Yang paling penting, kita kena tahu macam mana nak bersihkan diri balik. Okey, jom kita start. Kawan-kawan tahu tak, kotoran ni ada macam-macam jenis. Dalam Islam, benda kotor yang buat kita tak boleh solat, kita panggil najis. Dan ada 3 jenis najis tau. Dan cara nak bersihkan pun lain-lain. Jom kita tengok satu-satu. Kita mulakan dengan yang paling senang sekali, najis ringan. Nama lainnya najis mukhaffafah. Dengar nama pun dah tahu, ringan. Maksudnya, cara nak cuci pun ringan-ringan je. Senang sangat. Okey, cuba bayangkan ni. Katalah awak tengah tolong mak jaga adik lelaki yang kecil lagi, baby. Lepas tu tiba-tiba, terkena air kencing dia. Inilah contoh najis ringan. Tapi ingat tahu, ada syarat dia. Mesti air kencing bayi lelaki umurnya bawah 2 tahun dan dia minum susu mak dia je. Jadi, macam mana nak bersihkan? Senang je. Nombor 1, lap dulu kotoran tu. Dah lap, ambil sikit air mutlak. Air mutlak ni air yang bersih. Macam air paip kat rumah kita tu. Lepas tu, renjih-renjih je kat tempat yang kena tadi. Tak payah sampai basah kuyup pun. Siap, kan senang? Okey, yang kedua pula, ini jenis najis yang paling selalu kita kena. Namanya najis sederhana atau najis mutawassitah. Yang inilah selalunya yang melekat kat baju kita bila seronok sangat main kat luar tu. Cuba tengok seluar tu. Kotor kan? Inilah contohnya. Mungkin masa main basikal, tiba-tiba jatuh, lutut pun luka sikit. Ada darah. Ataupun lepas hujan, seronok main bola kat padang. Balik-balik, seluar penuh lumpur. Darah, lumpur, air kencing kita sendiri, tahi ayam ke, semua ni masuk dalam kategori najis sederhana. Cara nak bersihkan dia, ada 2 step je. Pertama, kenalah buang dulu kotoran tu. Kalau lumpur tu dah kering, kita kikis buang dulu. Lepas tu, barulah kita basuh tempat yang kena najis tu dengan air mutlak. Sampai hilang 3 benda. Bau, warna dan rasa. Maksudnya, kita kena pastikan tempat tu dah tak berbau, tak ada warna kotoran dan air basuhan terakhir tu dah jernih. Bila semua tu dah hilang, barulah bersih. Dan yang terakhir sekali, kita ada najis berat. Nama dia najis mughalazah. Yang ni special sikit. Cara nak bersihkan dia pun kena teliti, kena buat betul-betul. Tak boleh main-main tau. Contoh paling utama untuk najis berat ni ialah apa-apa saja yang datang dari anjing dan babi. Tak kisahlah terkena air liur dia ke atau mana-mana bahagian badan dia yang basah. Macam dalam gambar ni kan, kasut tu mungkin terpijak sesuatu yang kotor. Okey, yang ni kena fokus sikit. Dengar betul-betul cara dia. 1, buang najis tu dulu. 2, basuh tempat yang kena tu sekali je dengan air yang kita dah campur dengan sikit tanah bersih. Pastikan air tanah ni kena semua tempat yang kotor tu. Dan yang ketiga, lepas dah basuh dengan air tanah, kita kena bilas pula dengan air bersih, air mutlak. Sebanyak 6 kali. Jadi semua sekali ada berapa? 1 campur 6, 7 kali basuhan. Ingat ya, 1 kali air tanah, 6 kali air bersih. Cara ni sangat penting untuk kita ikut. Jadi kita dah belajar 3 jenis, ringan, sederhana dan berat. Setiap satu cara cucinya lain-lain. Nampak macam complicated sikit, tapi sebenarnya senang je nak ingat kan? Cuma kenapa kita kena buat semua ni? Kenapa penting sangat kena bersih? Inilah soalan yang paling penting. Kita dah tahu cara nak bersihkan diri, tapi lagi penting kita faham kenapa kita kena buat semua ni. Dalam Islam, ada satu pesanan yang sangat best. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Maksudnya, bila kita jaga kebersihan, kita bukan setakat nak nampak kemas atau wangi je, tapi kita sebenarnya tengah tunjukkan yang kita ni orang yang beriman. Ia tanda kita sayang pada Allah. Dan ada 2 sebab utama kenapa kebersihan ni power sangat. Pertama, untuk kesihatan kita. Ialah bila kita bersih, kuman pun tak dekat, kita pun tak senang sakit. Kedua, dan ini yang paling-paling penting, untuk ibadah kita, terutamanya solat. Sebelum solat, badan kita, baju kita dan tempat kita nak solat tu, semuanya mesti suci daripada najis. Kalau tak, solat kita tak sah tau. Jadi, kawan-kawan semua, lepas ni, jom kita jadi macam Upin dan Ipin. Seronok bermain, tapi pandai juga jaga kebersihan.
Cuba fikir-fikirkan, selain cuci najis, apa lagi benda yang kita boleh buat hari-hari untuk jadi bersih? Mungkin mandi setiap hari, potong kuku bagi pendek dan bersih, kemas bilik tidur sendiri. Banyak kan? Okey, itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi ya.